Nenek moyang saya yang saya cerita di Sungai Jelai tu. Ini untuk moyang aku yang kau bunuh, kau seksa, kau bakar sampai mati. Ditangkap oleh komunis, digantung, dipukul apa semua dan dibakar sampai mati. Kalau nak cerita satu persatu betapa kejamnya mayat tu diseksa. Dia benda dia membakar semangat saya lah. Kau besar besok dia cakap, kau masuk polis, masuk askar, kau bunuh komunis ni. Itu amanat dia lah. Pula ni saya Inspektor Kalam Arwah Tahir Maulan ditempatkan di sebuah kampung bernama Kuala Kuburut. Alasan kita sebagai kerja kontrak. Menyamar, saya memang ada asas tukang kayu dan saya berjaya buat 2 biji rumah kampung dekat situ. Itu yang meyakinkan dia orang memang saya tukang kayu. Dia ada 2 grup tau yang cuba kita plan kata nak mengesahkan maklumat. Maklumat banyak masuk. Pihak cawangan khas mungkin nak maklumat yang lebih tepat daripada ejen, daripada anggota kita. Okey, kita masuk dekat situ pada 15 Disember 84. Kawasan operasi itu lebih kurang 20 km dari Balai Polis Lama Kuala Kubu. Pukul 2.30 pagi kami bergerak ke lokasi dengan menggunakan lori 1 tan yang biasa tu, bonded tu. Jadi bila sampai, dia drop kita tu pun lori tu bergerak, dia takkan berhenti. Dia akan slow down, kita terjun. Jarak daripada kawasan ambush tu lebih kurang 300 meter lah. Kita turun ke bawah, kita akan jumpa Sungai Meranti tu. Kedalaman dia lebih kurang pinggang ke dada lah. Dan apa halangan yang pertama kita hadapi tu pun dah cukup. Pukul 3 pagi kita sampai kat lokasi. Air batu tu, sungai berbatu-batu tu, kawasan Fraser Hill. Memang sejuk, terlalu sejuk. Jadi kita cuba bergerak pantas apa semua kan, harum sungai tu. Kita tak nak tinggalkan kesan sebenarnya. Lebih kurang setengah jam pergerakan dari dalam sungai tadi tu. Jadi sampai bawah jambatan tu, kita tidur-tidur ayam lah sekejap. Dalam keadaan yang apa orang kata sejuk. Ini satu benda yang pada saya memang menyeksakan lah. Tapi di situlah letaknya ketahanan mental kita, semangat kita. Jadi Post Flag lebih kurang subuh pukul 6 lebih kot. Ini mula kita mengatur pergerakan. Tanpa sebarang arahan daripada pegawai kata detail orang ni pergi tanam claymore, orang ni sentry, tak ada. Kita by understanding, Ibrahim keluar. Sarjan Ibrahim. Sarjan Ibrahim ni memang sangat pada saya excellent lah dia. Tanpa senjata tau kat tangan. Jadi bila dia keluar, saya rasa kawan saya pun kan jadi apa-apa hal senjata tak ada ni. Dia tak bawa senjata. Saya pun follow daripada belakang. Bila sampai sana, arwah Ridwan pun keluar. Dah ada 3 dekat kawasan ambush tadi tu. Jadi saya terus naik ke atas lagi lebih kurang 100 meter. Track yang dia orang akan gunakan buat sentry kat atas. Sementara Ibrahim dengan Ridwan tanam claymore ni lah. Claymore ni, ini American punya senjata. Dia ni ada 600 ball bearing dalam satu, lebih kurang besar bag saya tu lah. Kalau nak ikut-ikutkan, ketiga-tiga anggota yang terpilih ni adalah anggota yang pernah menjalani latihan letupan. Dan Ibrahim tu memang pakar lah. Jadi kita tanam 6 kata silap saya. Saya tunggu di atas. Sampai selesai lebih kurang 2 jam saya turun, dah clear. Dah siap tanam. Kita dua habis kedudukan. Saya masih ingat lagi, saya depan dengan Ibrahim, Tuan Kalam, Ridwan Busu. Kleker tu, untuk 6 biji claymore tadi, dia kleker dia panggil untuk letupkan kan. Jadi 3 tu saya pegang, 3 Ibrahim pegang. Petang tu komunis datang, cuba buat search lah, tengok ada kesan-kesan yang tinggalkan. Alhamdulillah petang tu hujan tau. Jadi kalau ada kesan-kesan yang tertinggal pun cover sikit lah, dah hujan. Selepas dia turun, dia ada satu taktik tau. Ini memang kita dapat daripada kawan-kawan kita yang bekas komunis ni, pernah terangkan kita. Dia satu teknik, dia akan point senjata tu seolah-olah dia nampak kita tau. Tapi kalau kita tak sabar, dekat situlah kegagalan kita. Oleh kerana ilmu yang kita dapat daripada bekas-bekas ni kan, dia kejut kita macam tu tau. Jadi saya buat tak layan lah. Jadi kita biarkanlah. Dia acu sana, acu sini. Kalau kita terkejut, habislah, dapat 2 tu je lah. Jadi bila dia sampai sana, dia dah pastikan tempat tu semua selamat. Dia pusing, memang dia yakin lah tak ada orang, tak ada kesan. Dia dah pasang indikator tu, dia patah dah balik, dia naik ke main group dia lah. Dan dipercayai ada lebih kurang 15 orang tau. Tapi kita ada dah tetapkan kat mana killing zone lah. Kalau saya nak membunuh, kita baca dalam 4-5 orang punya jarak jalan lah. Malam tu sebenarnya, apa maklumat yang kita dapat, salah seorang daripada anggota dia tu akan menyerahkan satu benda yang sangat bagus. Dan saya tak akan boleh cerita benda ni. Malam tu dia turun, 3 lelaki, 1 perempuan. Dan 4 ni kita berjaya blast. Dan diorang pun sebenarnya dia ingat dia kena booby trap. Jadi orang yang kelima datang tau. Dia datang ke depan untuk tengok kawan-kawan dia dah tergolek meraung ni. Ayo. Jadi dalam keadaan tu, yang kelima tu datang ke depan untuk tengok kawan-kawan dia yang dah jatuh ke bawah apa semua kan. Pada masa tu Wak Kalam tanya, "Yop, nak tembak ke?" Yop cakap, "Tembak lah. Kalau betul-betul yakin kena." Wak Kalam lepaskan tembakan dengan dalam 10-15 das. Dia sempat lagi. Masa itulah baru dia tahu yang ini bukan booby trap. Dia tahu kita ambush. Dia lari dan kita mengharapkan dia takkan datang balik serang kita lah. Dia 15 orang, dia pun tak tahu berapa orang kita kan. Saya rasa kegagaran tu sampai ke kampung Kuala Kubu boleh dengar tu. 6 biji claymore meletup sentak. Habis, hancur, putus. Jadi pegawai pun fikirkan keselamatan kita. Baik kita balik. Apa yang membanggakan saya lah, di malam pegawai terus saya sendiri tunggu kat tepi tu, kita keluar daripada kawasan ambush. Dia ulang je. Kau memang arwah Tuan Hasan Salim yang memang hebat lah. Tak apalah, ada yang lagi hebat ke, maha hebat. Balik
kita kena bagi taklimat, debrief apa yang berlaku. Yang kita ni berdebar lagi ni. Memang kita dah letup kan, dah memang merahung, dah mati dah. Tapi body tu, takut masa kita tinggalkan kawan dia datang ambil ke apa kan. Saya pakat-pakat dengan Ibrahim, sebelum subuh kita cabut yuk, search body. Bila search body, yang pertama kita akan buat tarik senjata dia dulu. Takut kalau hidup ke dia capai senjata dia tembak kita balik kan. Orang yang kedua tu, saya search, saya dah terkejut dah tengok M16. Bila belik number siri dia tu, saya nampak pangkal 464. 464 ni memang PDRM punya senjata. Grup ni pernah terlibat dengan pembunuhan di Sungai Ruan. Dua orang budak Platun Wibah. Salah seorang tu adalah squad saya. Dia orang ditembak mati dalam kedai kopi lah masa sarapan pagi. Pegang lah, saya terkedu tau, lutut saya jatuh. Alhamdulillah dapat balik. Bersorak saya dengan Ibrahim sebelum orang lain sampai, main grup sampai untuk tarik body dia kan. Tengok, oh dia yuk. Satu. Oh dia yuk. Dua. Tu dapat M16. Lepas tu ada kesan jatuh daripada tebing tu. Tengok perempuan. Perempuan tu daripada 600 splinter yang keluar daripada setiap claymore tadi, dia kena satu je tau yang membunuh. Pangkal ni. Mati dia. Jatuh mati. Yang kelima, kita cerita buat kalam tembak tu kan. Dia ni dia lari lagi tau. Dia naik ke atas lagi lebih kurang dalam 200 meter, jumpa kesan darah. Banyaklah. Memang parah lah. Oleh kerana kita respect dekat pihak tentera. Sebenarnya kawasan tu adalah kawasan tentera. Kita bagi pihak USIS daripada Wadi Burn ikut tak jauh 50 meter je daripada situ. Jumpa body. Maknanya askar dapat satu, kita dapat 4. Itulah cerita Opula yang pada saya yang sangat-sangat signifikan lah cerita tu. Nenek moyang saya yang saya cerita di Sungai Jelai tu. Ini untuk moyang aku yang kau bunuh, kau seksa, kau bakar sampai mati. Memang geram. Sampai pegawai saya tu, Datuk Lola nasihatkan saya, kau memang berani ni, tapi cuba kontrol sikit. Tak tuan, saya memang tak boleh kontrol. Saya teringat tu, saya terbayang kaum baik putus kaki. Betul, memang siapa tak siapa pun lah.